tengok pelengkap dia tu tadi adalah support resistance. Kita tengok ini support dan resistance. Nampak tak? Kita dah bentuk support dan resistance, dan kita sekarang ni dah nampak kita punya trading range di mana kita nak trade antara, kita boleh set kita nak trade dia antara apa? Kita nak set antara dua harga. Pertama daripada 5.61 sehingga 42.80. So jadi inilah dia punya trading range. Dan dalam satu trading range ni saja, kalau kita trade CBOT lah, dekat sini pun dah ada dalam 24 point. Dalam 13.71 point. So dekat sini kita dah ada berapa point, dan ini pun dah banyak, cukup banyak untuk satu hari ni. Banyak. So jadi dekat sini ada macam-macam peluang lah. Dengan support resistance je, kita dah boleh tahu kat mana harga nak naik, kat mana harga nak turun, jangkaan. Dan yang paling penting sekali, bila kita cerita pasal harga support resistance ni, kita tak boleh lari bahawa harga ni tadi sentiasa berubah. Maknanya sebab tu kita lukis support resistance kan. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak jadi. Saya bagi tahu ini memang pengalaman saya lah. Janganlah kita kata kita punya support resistance is the best, paling betul, salah. Tak, kadang-kadang ada orang dia dah tahu macam-macam pengalaman, so dia dah lalu. So kita kena hormat lah dekat situ kan. Tapi inilah support resistance. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak lukis petak, saya nak lukis zone lah. Ini saya nak lukis zone. So ini saya nampak saya punya trading zone lah. Okay, so clear. So ini trading zone saya. Sebab ada setengah trader dia tak suka guna harga yang dah lambat, dia suka guna harga yang masih cepat.